Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Dia yakni Allah Subhanahu wa taala tidak dipersoal, tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan terhadap hamba-hambanya. Sebaliknya, dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan terhadap hamba-hambanya. Sebaliknya, mereka lah yang akan dipersoalkan olehnya, oleh Allah Ta'ala. Jadi, matan ini adalah iktibas daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 23, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan itulah juga apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Fa'al lima yurid, dia maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Wa hum yus'aluna. Sebaliknya kata Allah, mereka lah yang akan ditanya, disoal, akan dihisab di akhirat nanti atas segala perbuatan yang mereka lakukan semasa di atas muka dunia. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kata dia ada dua sebab kenapa manusia tidak layak untuk mempertikaikan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ketetapan Allah, apa saja perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak berhak untuk tanya. Walaupun perbuatan-perbuatan yang pada pandangan kita perbuatan itu tidak kita sukai, kita tidak sebelum-bolehnya benda itu tidak berlaku, tapi bila Allah Ta'ala mentakdirkan, maka takdir Allah SWT itu tetap akan berlaku. Walaupun keinginan manusia berbeza. Bagaimana para ulama menyebutkan, al-himam la tusbiqul maqadir. Keinginan manusia itu tak akan boleh mengatasi takdir Allah Ta'ala. Dan Imam Al-Maturidi, dia menyebutkan ada dua sebab kenapa kita tidak boleh mempersoalkan ketetapan Allah, kejadian Allah dan sebagainya lagi. Yang pertama, kerana segala yang dilakukan oleh Allah dilakukan di dalam kerajaan dan kesultanan Allah Ta'ala. Seseorang ditanya atau dipersoalkan jika dia melakukan perbuatan atau tidak tanduk dalam kerajaan ataupun kesultanan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua yang dia lakukan itu adalah berada dalam kerajaan dia. Jadi siapa yang berhak untuk mempertikaikan dia. Dan yang kedua, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Pada zatnya, zat yang maha bijaksana, Tuhan yang maha berilmu, di mana segala perbuatan Allah tidak terkeluar dari hikmah. Jadi kita tak perlu bersoalkan sebab Allah Ta'ala ini dia Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu sudah tentu semua yang dia takdirkan itu adalah daripada kebijaksanaan dia. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita bertemu dengan ayat Al-Aziz Al-Hakim, Tuhan yang maha perkasa lagi bijaksana. Di antaranya kita boleh bertemu dalam tafsir Ibn Katsir. Kata ulama iaitu Al-Hakim fi san'ihi, pada ciptaan dia, bijaksana pada ciptaan dia, dan juga fi syar'i, dan juga pada syariat dia. Jadi segala ciptaan Allah semuanya adalah daripada ilmu dan juga kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan itu juga segala syariat Allah Ta'ala juga daripada ilmu dan juga kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengajar diri kita untuk menerima takdir Allah, mana kita juga akan menjadi orang yang bijaksana. Begitu juga kita mengajar diri kita untuk sentiasa akur dengan syariat Allah, maka kita juga akan
uh, segala tindak tanduk kita juga akan bijaksana. Kemudian maujudun qabl khalq. Dia ini Allah Ta'ala telah wujud sebelum adanya makhluk. Ya, kerana dia sedia ada. Dan makhluk pula ada permulaan. Dia tidak ada permulaan. Jadi sebab itu dalam surah Al-Hadid, di awal surah Al-Hadid ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah Tuhan yang maha awal. Yang maha awal, ini al-awalu la bidayat, tanpa ada permulaan bagi dia. Wal akhiru, dan dia yang akhir, yang maha akhir. Yang ni la nihayata lahu, tidak ada penamat, penghujung bagi dia. Dan dalam satu hadis, beberapa orang daripada Yaman pernah datang bertemu Nabi SAW jauh. Mereka berjalan semata-mata untuk bertanya satu soalan. Ya Rasulullah, kami ingin bertanya kamu, apakah urusan yang mula-mula di alam ini? Apakah urusan yang mula-mula? Lalu Nabi SAW menjawab, Angkan Allah, iaitulah Allah, wala syai'a ma'hu, tidak ada sesuatu pun bersama dengan dia. Laisa lahu qablun wala ba'dun, tidak ada bagi zat Allah sebelum atau juga selepas. Kerana Allah Ta'ala tidak tertakluk dengan masa. Allah tidak tertakluk dengan masa. Jadi sebab itu tidak boleh kita bertanya apa sebelum Allah dan apa selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana semua itu berkait dengan masa. Jadi soalan-soalan yang berkait dengan makhluk tidak boleh kita tanya tentang Allah Ta'ala. Tidak boleh kita bertanya tentang Allah Ta'ala kerana Allah bukan makhluk. Bila adanya Allah, bila Allah akan berakhir, di mana Allah, kerana di mana itu adalah soalan tentang tempat. Tempat itulah kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tanya di mana Allah, maka seolah-olah kita bertanya, seolah kita nak letakkan Allah Ta'ala itu dia ada tempat, dan sedangkan tempat itu ciptaan Allah, maka sebelum dia cipta tempat di mana? Jadi soalan itu akan menjadi soalan yang tidak logik lah. Soalan yang tidak logik, yang tidak masuk akal. Wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun. Tidak ada bagi zatnya atas dan juga bawah, kanan dan juga kiri, depan dan juga belakang. Jadi matan ini bertujuan untuk menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam akidah Tahawiyah pun disebut, dalam matan akidah Tahawiyah, kalau insyaAllah ada nanti kita akan sampai nanti matan yang ke-8 akidah Tahawiyah, ada juga dijelaskan di situ. Dan akidah Tahawiyah ini diterima oleh semua kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana dia adalah matan yang paling awal, di antara yang terawal. Penulisnya Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, lahir tahun 238 Hijrah. Di dalam matan Aqidah Tahawiyah, dia menyebutkan dia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilingkungi oleh arah-arah yang 6. Tidak dilingkungi oleh atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan, sebagaimana yang melingkungi segala makhluk yang dijadikan. Jadi kerana setiap makhluk ini dia terikat dengan masa dan tempat. Sebab itu bila kita bersembang dengan seseorang, kita akan tanya dia di mana, bila kamu tiba, kamu tinggal di mana, kamu di Perlis ini, kamu duduk di hotel mana. Okay? Jadi itu dipanggil soalan-soalan yang berkait dengan makhluk. Malaikat tinggal di mana, di langit, atas sana, syurga di mana, neraka di mana. Jadi itu soalan-soalan yang sesuai dengan makhluk. Tapi Allah Ta'ala pula, kata matan kita ini, dia tidak ada bagi zat Allah. Mana tidak tertakluk bagi zat Allah Ta'ala itu atas, bawah, kanan, kiri, depan dan juga belakang. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala itu tidak boleh
boleh ditanya aina lah, tidak ada aina. Kalau kita mengaji mantik, ada arat, ada jauhar, juga arat, maqulat al-ashr. Salah satu jauhar, dan 9 lagi adalah arat. Arat ini adalah sifat-sifat makhluk. Salah satunya adalah aina, di mana. Di mana. Aina dan juga mata, bila. Jadi sifat-sifat makhluk maka tidak layak bagi Allah Ta'ala kerana dia tidak laisa kamitsli syai'. Dia tidak sama dengan apa-apa pun. Dalam pengertian tidak sama dengan makhluk. Wala kullun wala ba'dun. Malah tidak ada bagi zatnya keseluruhan dan juga sebahagian. Kerana ini juga adalah makhluk. Macam kita lah, keseluruhan. Jadi matan ni bertujuan menafikan persamaan Allah dengan makhluk dari segi rupa kewujudan dan keberadaan. Kerana setiap kewujudan makhluk terdiri dari 2 unsur penting, iaitu unsur madah dan juga unsur bentuk surah, merangkumi jins dan juga nauk. Macam kita kata kita manusia ini adalah sebahagian daripada haiwan. Kita ni manusia adalah sebahagian daripada haiwan. Dan begitu juga itu kalau kita mengaji dalam mantik, ada jins, ada nauk, ada fasl, ada arat dan sebagainya. Jadi semua itu hanyalah dibahaskan ketika kita membahaskan tentang manusia. Sebahagian dipanggil manusia adalah sebahagian daripada haiwan. Dan haiwan pula jins, merupakan jins yang mana merangkumi keseluruhan spesies-spesies yang namanya haiwan. Kuda, manusia, kemudian apa lagi, ayam dan sebagainya. Jadi oleh kerana Allah berbeza dengan makhluk, maka wajib diiktikadkan bahawa dia bukan bersifat benda dan juga bukan berbentuk, bukan jins dan bukan juga nauk. Maka sekaligus bukan kul, yakni bukan keseluruhan, dan bukan pula ba'd, ini bukan sebahagian. Jadi sebab itu bila kita mengaji dalam sifat Allah Ta'ala wahdaniyah, mana menafikan daripada Allah al-kam, tempat al-kumum. Allah yang tidak berbilang-bilang, tak mana berbilang-bilang, kam muttasil ataupun kam munfasil. Sama ada berbilang dalam bentuk tersusun, terdiri daripada juzuk-juzuk. Dan juga berbilang dan juga menafikan daripada zat Allah Ta'ala, berbilang dari sudut munfasil, terpisah. Mana tidak ada zat yang lain seumpama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli hal, apa saja yang menjadi sifat makhluk, maka dia tidak harus untuk kita gambarkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang seumpama dengan Allah Ta'ala sesuatu pun. Jadi sebab itu kita bersembang tentang Allah Ta'ala ini, paling selamatnya adalah kita meminimalkan bahasa dan kita bercakap dengan bahasa yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala sendiri tentang zat dia. Wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa. Tidak ditanya tentang Allah bila dia mula ada, wala aina, di mana dia berada, wala aina kana wala kaifa. Wala yuqalu mata kana, di mana dia berada, wala aina kana, di mana dia berada, wala kaifa, dan bagaimana keadaannya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dia subhanallah amma yasifun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan tentang Allah yang diada-adakan oleh orang kafir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah Taala mengajar kita dengan zikir-zikir alhamdulillah untuk kita memulangkan segala kehebatan, segala kemuliaan, segala kesempurnaan itu adalah milik Allah Taala. Ada kalanya kita berzikir subhanallah, maha suci Allah, untuk kita menafikan daripada Allah segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, termasuklah segala rekaan-rekaan manusia-manusia yang atau agama-agama yang batil terhadap Allah Ta'ala. Dan ada kalanya kita berzikir dengan la ilaha illallah, itulah zikir yang paling baik, iaitu kita mentauhidkan Allah dan juga menafikan syirik bagi Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita berzikir dengan la haula wala quwata illa billah, bagi kita menafikan bagi kita menyatakan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana segala perbuatan kita, segala cita-cita kita, segala keinginan kita tidak akan ada yang boleh terlaksana melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada helah, tidak ada perancangan, tidak ada strategi wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita melaksanakan perancangan kita, untuk kita melaksanakan strategi kita, illa billah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua zikir-zikir yang kita ucapkan pada setiap hari itu adalah untuk kita menterjemahkan keyakinan yang ada dalam hati kita. Kana wala makana, kawana al-akwana wa dabbara zamana, la yataqayyadu bil-zamani wa la yatakhassasu bil-makani. Kana wala makana, dia, yakni Allah Ta'ala, telah ada sebelum adanya tempat. Kawana al-akwan, dialah yang menjadikan segala kejadian termasuk tempat. Wa dabbara zaman, dan dialah yang mengatur masa. La yataqayyadu bil-zaman, maka dia tidak terkait dengan masa. Wala yatakhassasu bil-makan, dan dia tidak terkhusus dengan suatu tempat. Jadi sebab itu tak boleh kita sebut, tak boleh kita bahasa Allah Ta'ala itu berada di atas, di bawah dan sebagainya. Jadi sebab itu bila kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya, maka ada dua pandangan para ulama. Setelah kita menafikan penyerupaan, gambaran yang menyerupai makhluk dalam kepala kita, kita nafikan keseluruhannya, maka timbullah pula setelah itu bagaimana kita mentafsirkan ayat mutasyabihat ini, ayat-ayat yang zahir makna itu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka para ulama ada dua pendekatan. Yang pertama, para ulama salaf, mereka mengambil pendirian at-tafwid. Apa yang tergambar dalam kepala kita yang menyerupai makhluk, maka Allah Ta'ala subhanallah, maha suci Allah daripada maksud yang sebegitu. Tapi kita tidak perlu untuk menyebutkan diri menturaikan. Sebaliknya at-tafwid, kita menyerahkan maksud sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita baca nanti kita akan bertemu dalam matan-matan para ulama yang lain, termasuk Imam Ghazali rahimahullah. Bila menyebut tentang arash Allah Ta'ala, maka Allah beristiwa di atas arash sebagaimana yang dia sebut. Tapi tanpa kita memahami istiwa itu dengan makna seperti mana istiwa makhluk, iaitu istaqarra, menetap di atas sesuatu.
Tapi kita tidak mau menyebutkan diri untuk kita menguraikan bagaimana yang dikatakan istiwa itu. Ataupun maksud sebenar daripada istiwa itu. Tapi ulama-ulama khalaf mereka mentafsirkan, mengambil pendekatan tafsir ataupun takwil dengan penafsiran yang didokong oleh nas-nas yang lain dan juga didokong oleh bahasa. Sebagai contohnya, masalah istiwa. Istiwa itu ada 4 makna di sudut bahasa. Iaitu istawa dengan makna istaqarra, menetap. Istawa dengan makna sa'ada, mendaki. Istawa dengan makna ala, meninggi, berada tinggi di atas sesuatu. Dan istawa dengan makna istaula. Tapi ulama-ulama salaf mereka tak nak bicara langsung. Tapi ulama khalaf mereka mentafsirkan sesuai dengan yang kefahaman yang layak, yang tidak menggelincirkan kita. Maka mereka mentafsirkan dengan makna yang keempat, iaitu istaula. Istawa dengan makna menguasai. Dengan makna menguasai. Sebagai contoh kita sebut contoh bila naik seorang raja, kita kata selamat bersemayam di atas takhta, wahai tuanku. Bukan makna bersemayam itu makna dia duduk atas takhta tu sepanjang dia merintah, dia tak pergi mana-mana. Jadi makna bahasa itulah bahasa majas, bahasa metafora bagi selamat memerintah. Selamat bertakhta, maknanya selamat memerintah. Kemudian wala yashghuluhu sya'nun an sya'nin. Satu urusan tidak menyebutkan Allah dari sebarang urusan yang lain. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Karena Allah Ta'ala ini apa saja kehendaknya itu dia dapat melaksanakan dengan tanpa sebarang kelemahan. Dia dapat melaksanakan dengan jayanya, tanpa ada siapa pun yang dapat menghalang dia. Jadi sebab itu kulla yaumin huwa fi sya'ni. Pada setiap masa dia berada dalam kesibukan, ataupun fi sya'ni, dalam urusan yang dia tetapkan. Bahkan Allah Ta'ala dia boleh menjadikan apa saja dalam sekelip mata. Sebagaimana dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan pemerintahan atau penciptaan Allah Ta'ala itu, apabila dia menghendaki untuk mencipta sesuatu, hanyalah dia berfirman kepada sesuatu itu, kun, jadilah engkau, fayakunu, maka terus sesuatu yang ditakdirkan itu akan berlaku. Wala yalhaquhu wahmun wala yaktanifu aqlun wala takhassasu bidhihni wala yatamathalu fil nafs wala yatasawwaru fil wahm wala yatakayyafu fil aql. Zatnya tidak boleh dicapai oleh waham, oleh sangkaan, oleh khayalan manusia. Apa saja yang kita khayalkan dalam kepala kita, maka laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kita khayalkan itu yang dapat kita andaikan itu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dilingkungi oleh pemikiran. Wala yaktanifu aqlun. Yatakhassasu bidhihni. Tidak dapat dikhususkan oleh otak. Kerana otak manusia ini dia berfikir dengan cara dia memilah-milah, dia panggil. Nak orangnya begini, berada di sini, tingginya begini.
Kalau benda ini pula begini, bentuknya begini, warnanya begini. Tapi Allah Ta'ala, untuk kita mentaksiskan Allah Ta'ala itu begini, 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 otak kita tak akan boleh buat. Jadi sebab itu Nabi SAW dalam dalam hadis, riwayat yang masyhur, walaupun di sisi ulama hadis ini fihi maqal. Nabi menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Kamu fikirlah dengan merenung makhluk-makhluk Allah, maka akan menyampaikan kamu kepada kebesaran Allah. Wa la tafakkaru fi dhatillah. Tak usah kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu akan binasa. Wa la yatamassalu fi nafs. Tidak dapat dijelmakan dalam jiwa. Dalam jiwa kita. Dan tidak dapat digambarkan oleh khayalan. Wa la yatasawwaru fil wahmi. Khayalan kita tak dapat menggambarkan Allah. Wa la yatakayyafu fil aql. Dan tidak dapat diandaikan bagaimana keadaan Allah Ta'ala dalam kotak pemikiran kita. Dalam kotak pemikiran kita. Jadi kita akan bertemu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi. Mana dengan ilmu yang meliputi. Jadi mereka hanya dapat mengetahui Allah Ta'ala, tentang kebesaran Allah, tentang kewujudan Allah Ta'ala, dan dapat kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Tapi bagaimana zat Allah Ta'ala itu, maka dia adalah maha tersembunyi. Sebagaimana di awal surah Al-Hadid juga Allah Ta'ala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa kesudahan. Wal zahir dialah yang nyata. Mana nyata, tanda-tanda kewujudan dia sangat nyata. Kerana alam semesta ini semuanya menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Wal batin, pada yang sama dia maha tersembunyi, iaitu zatnya. Zatnya maha tersembunyi. Zunnun al-Misri, salah seorang awliya Allah, wali Allah, dia menyebutkan mahma tasawwarta bibalika Allahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta, apa yang kamu gambarkan dalam kotak pemikiran kamu, mahma tasawwarta bibalika, apa yang kamu gambarkan dengan pemikiran kamu, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah berbeza. Allah Ta'ala berbeza. La talhaquhu al-awham wal-afkar. Segala waham, khayalan dan sangkaan manusia, dan segala pemikiran mereka, segala waham, ini khayalan dan juga sangkaan manusia. Apa saja manusia khayalkan, apa saja yang manusia sangka, dan wal-afkar, dan juga pemikiran manusia tentang Tuhan ini. Dan semuanya mereka tidak akan berupaya untuk mencapai atau memahami zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah, yang serupa seperti Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dia mendengar tindak tanduk kamu, dan tidak dia mendengar ucapan-ucapan kamu, termasuk apa yang kamu ucapkan tidak betul tentang dia. Dan juga dia maha melihat perbuatan-perbuatan kamu, amal kamu, soleh atau tidak kamu, dan sebagainya. Jadi sebab itu kita hidup di muka dunia ini kena ada perasaan malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu melihara tutur kata kita, ucapan kita, termasuk apa yang kita nak ucapkan tentang dia, tentang Allah Ta'ala. Jadi sebab itu bila kita nak bercakap tentang Allah Ta'ala, maka perlu tepat, perlu berdasarkan kepada ilmu, bukan berdasarkan kepada sangkaan, bukan berdasarkan kepada waham,
berdasarkan kepada khayalan dan sebagainya. Pengarang kitab kita ini Al-Imam Ibnu Asakir ataupun Imam Tajuddin As-Subki, kerana matan ini kita ambil daripada Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Dia menutup matan yang ringkas ini dengan laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah selesai kita dalam dua kali bacaan. Aqidah Al-Mursidah ataupun Aqidah Al-Imam Ibnu Asakir, dan insyaAllah selepas ini kita akan masuk matan yang kedua, iaitu matan Aqidah matan Aqidah Al-Imam Al-Hamawi yang wafat tahun 936 Hijrah. Ringkas, matan dia ringkas. Sekali satu siri insyaAllah akan selesai. Mungkin kita bacalah juga sikit, ambil masa, ada masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Matnu al-aqidah lil Imam Al-Hamawi ma'rifatullah wa rasulih. Imam Ali bin Atiyah Al-Hamawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Aqra'u, aku membaca matan ini dengan nama Allah Ta'ala yang pengasih, iaitu dengan yang mengurniakan rahmat yang umum, merangkumi segala makhluk di dunia ini, iaitulah rahmat berupa rezeki, lagi maha penyayang, iaitu dengan mengurniakan rahmat yang khusus berupa taufik dan hidayah kepada hamba-hamba pilihan, iaitu orang beriman, dengan kasih sayangnya itu, rahmat yang khusus yang berupa kasih sayang akan membolehkan mereka bahagia dunia dan juga akhirat. Qala Syekh Ali bin Atiyah Al-Hamawi yang wafat pada tahun 336 Hijrah. Nashhadu anna Allah mawjudun wajibul wujudi muttasifun bil qidami wal baqai wal wahdaniyati wal qiyami bi nafsihi wal mukhalafati lil hawadis. Kita bersaksi, nashhadu, yang kita bersaksi. Setiap penyaksian ini mesti dengan ilmu. Sebab tu nak jadi saksi ni, orang itu mesti tahu. Dan juga mesti setiap penyaksian ini mesti berupa dipanggil iqrar, pengakuan. Kalau kita ikut format syahadah lah, iaitu pengakuan di hadapan lain. Jadi adalah beberapa syarat lagi, insyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan tengok balik. Ada disebut oleh ulama, beberapa ulama, syarat-syarat dalam penyaksian, dua kalimah syahadah khususnya. Nashhadu anna Allah mawjudun, kita bersaksi bahawa Allah itu wujud, ada. Sebagaimana apa dalil adanya Allah Ta'ala? Alam ini. Alam ini sudah jelas dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, siapa yang menjadikannya? Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, afillahi syakkun, apakah pada kewujudan Allah Ta'ala itu masih ada keraguan? Fatiris samawati wal ardh, padahal dialah pencipta sekalian langit dan juga bumi. Wajibul wujud, wujudnya mesti. Wujud ini ada yang bersifat mesti, wajibul wujud. Ada yang mungkin wujud, wujud yang keberangkalian, boleh ada, boleh tiada, itulah makhluk. Dan wajibul wujud satu saja, zat yang akal tidak boleh menerima. Sebab wajib ini wajib akli,
Ya. Akal tidak boleh menerima. Ya, tidak boleh, makna logik akal, rasional akal tidak boleh menerima uh, ketidakwujudan Tuhan pencipta alam ini. Yang kalau dia tidak wujud, bagaimana boleh adanya alam yang begini luas, yang begini hebat ini. Adapun makhluk itu mungkin wujud. Akal boleh menerima kalau dia ada, dan akal juga boleh menerima kalau dia tidak ada. Okay. Dan di sana ada lagi satu kategori yang disebut mustahil wujud. Akal melihat bahasanya tidak boleh ada. Mustahil. Okay. Muttasifun, dia bersifat, kita bersaksi bahasanya Allah itu wujud, iaitu wujud yang mesti, ataupun dalam bahasa Arab disebut wajib wujud, yang bersifat dengan qidam, sedia ada, yang tidak ada permulaan bagi adanya Allah, wal baqa, kekal, iaitu tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala, wal wahdaniyatu, esa, iaitu tidak ada sekutu bagi Allah, wal qiyam binafsih, dan berdiri sendiri, mana dia tidak bergantung kepada siapa-siapa untuk kewujudannya, kan dia sedia ada. Dan dia tidak bergantung pada tempat dan juga masa. Kerana dia maha kaya. Al-qiyam binafsih ini sama dengan maksud al-ghani, yang dia maha kaya. Wal mukhalafatil hawadis, dan berbezanya dia dengan segala yang baharu. Beza dia dengan segala baharu. Ini dimulai dengan matan ini dengan dia panggil sifat-sifat salbiah, dia panggil. Ya, setelah sifat nafsiah itu sifat wujud, diikuti dengan sifat salbiah, itu sifat yang menafikan yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menafikan sifat qidam, menafikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat permulaan, dia panggil. Sifat bermula. Baqa menafikan daripada zat Allah Ta'ala itu pengakhiran, al-fana. Qiyam wahdaniyah menafikan bagi Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Qiyam binafsih menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kebergantungan. Mukhalafah lil hawadis menafikan daripada Allah musyabahah. Dan 5 sifat salbiah ini, itulah yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Bila kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu mengisbatkan wahdaniyah bagi Allah Ta'ala. Allahus samad. Ya Allah as-samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Dia saja yang tak bergantung pada mana-mana. Sebab dia berdiri sendiri. Qiyam binafsih. Dia maha kaya. Adapun yang lain bergantung pada dia. Itu Al-Qayyum. Al-Qayyum, Al-Qaim binafsih. Tuhan yang berdiri sendiri dan juga mendirikan segala makhluk. Mana dia berdiri sendiri, adapun makhluk berdiri dengan sebab dia yang mendirikan, dia yang mengadakan. Lam yalid, dia tidak beranak. Menunjukkan bahasanya dia akan kekal. Sebab hanya orang yang ada zuriat akan binasa. Kerana tempat dia itu akan diganti oleh zuriat dia. Jadi bila Allah Ta'ala menafikan daripada dia anak, menunjukkan bahasanya dia adalah zat yang akan kekal. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak dilahirkan. Anak itu mengisbatkan dia sedia ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya tandingan. Itu mengisbatkan secara dalil naqli sifat mukhalafatu ta'al hawadis. Lahu zatun wa sifatun, dia memiliki zat dan juga sifat-sifat. Ini berbeza dengan Mu'tazilah, di mana mereka menafikan sifat-sifat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala esa dengan zat. Allah Ta'ala
tunggal. Dia tidak ada sifat. Tapi mereka, jangan kita silap faham pula kata mereka menafikan Allah Ta'ala itu hidup, ilmu, kudrah, macam sifat-sifat yang kita mengaji ni. Mereka tidak nafikan itu. Ya. Tapi mereka beza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala hidup dengan zat dia. Allah Ta'ala berilmu dengan zat dia. Allah Ta'ala berkuasa dengan zat dia. Ya, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan masuk selepas ini, dia panggil sifat ma'ani. Ya. Sifatun qa'imatun bizati ta'ala. Itu sifat ma'ani. Ya. Sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatuhu la tushbu zawat. Zatnya tidak menyerupai segala zat makhluk. Wa sifatuhu la tushbu sifat. Dan sifat-sifatnya tidak menyamai segala sifat makhluk. Jadi suatu kalau sama nama saja. Ya. Hanya nama saja. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mendengar. Kita juga manusia ini ada sifat mendengar. Nama sama dari segi nama saja. Tapi dari segi hakikatnya itu tidak menyerupai Allah, tidak menyerupai dengan makhluk. Wa min sifati dzatihi al-hayatu wal-ilmu wal-qudratu wal-iradatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam. Di antara sifat-sifat bagi Allah, bagi zat Allah, ialah al-hayah, hidup, qudrah, ini berkuasa, iradah, berkehendak, sama' ini mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Fa huwa hayyun, oleh itu maka dia, yakni Allah adalah Tuhan yang maha hidup, alimun, yang maha mengetahui. Ini semua dipanggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yang menjadi kesan daripada sifat ma'ani tadi. Oleh kerana Allah Ta'ala bersifat dengan hayah, hidup, maka dia adalah Tuhan yang maha hidup. Alimun qadirun, yang maha berkuasa, muridun, yang maha berkehendak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia maha melaksanakan dengan kudrahnya lima yurid, bagi apa yang dia kehendaki. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Tidak mereka dapat menghendaki melainkan dengan Allah menghendaki, terlebih dahulu. Sami'un, maha mendengar, Tuhan yang maha mendengar. Basirun, Tuhan yang maha melihat. Dan mutakallimun, Tuhan yang maha berkata-kata. Berkata-kata di antaranya kalamullah. Di antara kesan kalamullah itulah Al-Quran yang ada pada kita, yang mengandungi perintah Allah Ta'ala dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastahilu fi haqqi ta'ala addadu hadhihi sifat. Mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat tadi. Wa kullu wasfin la yaliqu bihi kal hulul wasyibh. Itu juga mustahil bagi Allah segala sifat yang tidak layak baginya, seperti hulul, iaitu menempati pada makhluk. Jadi sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah menolak pemikiran wahdatul wujud yang diyakini oleh sebahagian golongan kesufian. Okay. Jadi yang kita akui adalah wahdatul syuhud. Makna kesatuan dari sudut penyaksian. Maka semua makhluk Allah di alam ini bersatu dalam menyaksikan dan menjadi saksi terhadap kewujudan Allah, keesaan Allah dan juga kekuatan Allah Ta'ala. Adapun Allah menyatu dengan makhluk, itu adalah fahaman wahdatul wujud yang merupakan fahaman yang ditolak oleh ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga dan mustahil bagi Allah asyabah, iaitu menyerupai sekalian makhluk ini.
Wa yajuzu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin wa tarku. Harus bagi Allah untuk melakukan segala yang mungkin. Yang mungkin yang makhluk. Yang makhluk. Yang berkait dengan makhluk. Contohnya hidup, mati, ada, tiada, yang panggil tinggi, rendah. Iaitu yang mungkin, ini yang harus ada dan juga harus tiada. Dan meninggalkannya. Atau meninggalkan daripada melakukan. Jadi Allah Ta'ala boleh mengadakan, Allah boleh meniadakan, Allah boleh mencipta, dan Allah boleh juga tidak mencipta. Allah boleh membinasakan, dan Allah boleh menangguhkan kebinasaannya. Arsala Rasul wa anzalal kutubah. Allah mengutuskan Rasul-Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Fa nu'minu bihi, maka kita beriman dengannya. Dengan Allah, wa nu'min wa malaikatihi, dan juga beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dengan hari akhirat, wa bil qadari khairi wa syarri, juga kita beriman dengan qadar, dengan ketentuan Allah sebagaimana yang termaktub di Lauhul Mahfuz. Semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, dan juga yang bakal dijelmakan Allah dengan kudrahnya. Sama ada ketentuan itu, takdir itu yang buruk ataupun yang baik ataupun yang buruk. Wa yajibu fi haqqil anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam as-sidq wal amanatu wa tablighu ma umiru bi iblaghi. Wajib bagi hak para nabi dan rasul bersifat dengan sidq, benar, amanah, iaitu tidak menyeleweng dari ajaran yang disampaikan. Jadi amanah itu Nabi tidak akan melakukan sekali-kali berbeza dengan apa yang diajarkan kepada umat dia, yang diterima daripada Allah. Itu mana amanah. Itu menyampaikan. Tabligh, menyampaikan. Wajib kita meyakini bahasanya para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah agar disampaikan. Wa yastahilu alaihim adadu hadis sifat. Mustahil atas mereka ni, atas Nabi dan Rasul, sifat-sifat yang berlawanan dari sifat-sifat ini, iaitu mustahil lahir daripada mereka kadhib, berdusta, khianah, dan menyeleweng dari ajaran yang disampaikan, kitman, dan kitman iaitu menyembunyikan apa yang diperintahkan supaya disampaikan. Wa yajuzu fi haqqihim al-a'rad al-bashariyah allati la tunqisu syai'an min maratibihim al-'iliyah kal maradi wal ju'i wal nikahi lal jununi wa nahwi. Harus bagi mereka ini, para nabi dan rasul, ciri-ciri kemanusiaan yang tidak mengurangkan sesuatu dari martabat mereka yang tinggi, seperti sakit, harusnya sakit, lapar, berkahwin, ataupun tidak berkahwin. Ada nabi-nabi yang tidak berkahwin. Nabi Isa AS tidak berkahwin, harus kencing, berak, tidak boleh ditimpa gila dan seumpamanya. Yang mana iaitu perkara yang mengurangkan martabat mereka yang mulia. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa Nabi Ayub AS ya sakit berat, tapi tidaklah sampai digambarkan seperti berulat dan sebagainya. Kerana itu kalau digambarkan sampai begitu, mana itu telah menjatuhkan martabat mereka. Kerana bertentangan dengan tugas mereka yang untuk menyampaikan bagaimana mereka nak sampaikan dakwah kalau orang jijik untuk datang kepada mereka dengan digambarkan tubuh yang berulat dan sebagainya. Jadi sebab itu gambaran yang berlebihan itu mungkin datang daripada orang Yahudi, kerana orang Yahudi terkenal sebagai orang yang suka menjatuhkan martabat para nabi. Walhamdulillah tatimmu salihat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan insya-Allah selepas ini kita akan masuk matan yang ketiga nanti minggu depan, matan Aqaidul Islam wa Ushulul Ahkam oleh Imam An-Nawawi rahimahullah.
Kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dan kita baca matan ni kita tak banyak hurai sangat, kerana insya-Allah nanti apa yang kurang itu akan dilengkapkan oleh matan selepas ini. Kerana kita baca itu matan semakin luas. Nanti perincian itu kita akan jumpa nanti dalam matan di depan nanti. Luas insya-Allah. Dan kita mohon keampunan daripada Allah kalau ada kesilapan dalam kita menghurai tadi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melihara kita, Allah Ta'ala menjaga kita, dan Allah menggunakan kepada kita ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang sentiasa didoa ataupun Nabi berdoa dengan dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi mohon perlindungan daripada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah.